Umur 30 tahun tetapi masih tiada harta atau simpanan. Ini kesilapan utama orang muda. Semua boleh menyimpan tetapi yang menentukan simpanan banyak ataupun sedikit adalah kita sendiri, tuan-puan. Simpan apa yang tinggal tak akan buatkan kita kaya dan berharta. Sebab kita tak akan pernah ada baki lebihan. Selagi mana kita menanam mindset menyimpan lebihan, selagi itu kita tak akan berharta, tuan-puan. Orang berharta dan kaya selalunya akan fokus menyimpan dan melabur terlebih dahulu, baki lebihan barulah mereka belanjakan. Walaupun komitmen orang yang berharta dan kaya ini tinggi, kebanyakan komitmen mereka adalah komitmen yang menjana pendapatan. Contohnya, rumah yang disewakan, tanah kebun yang memberikan hasil, emas dan perak yang memberikan perlindungan dari inflasi dan juga keuntungan untuk jangka masa yang panjang. Ubah sikap kita, simpan dahulu, belanja kemudian. Jangan tunggu harta dah banyak baru nak menyimpan. Kerana harta tak akan pernah bertambah selagi mana kita tak mulakan simpanan. Begitu juga tak perlu tunggu ada wang lebihan ataupun bonus untuk mulakan simpanan emas untuk dijadikan harta. Mulakan dahulu dengan apa yang kita ada walaupun sekadar RM100. Jika anda berminat untuk saya bimbing dalam simpanan emas, anda boleh rujuk ini video saya untuk 5 langkah daftar akaun emas Publico secara percuma dan saya akan bimbing anda langkah-langkah dan juga cara simpanan emas yang terbaik untuk anda.